bukan hal yang baru kalau Malaysia dinilai sebagai negara yang pelik atau aneh di Asia dalam penggunaan bahasa. Pernyataan ini diungkapkan oleh seorang dokter bahasa di Malaysia. Meskipun punya bahasa sendiri, tapi banyak rakyatnya yang minder dan gengsi menggunakannya. Mereka lebih memilih menggunakan bahasa penjajahnya, yaitu bahasa Inggris, karena itu lebih bermartabat dan bergengsi ketimbang bahasa Melayu. Mereka lebih bangga menggunakan bahasa penjajahnya daripada bahasa sendiri. Ini pantas kalau Malaysia dibilang negara paling pelik di Asia. Masalah ini menjadi topik penting di Parlimen Malaysia. Para wakil rakyat dan pejabat lainnya membahas menurunnya rakyat Malaysia dalam menggunakan bahasa Melayu, yang akibatnya bahasa asing sangat mendominasi ruang publik dan komunikasi di Malaysia. Itu adalah merupakan tantangan serius bagi para wakil rakyat Malaysia tentang penggunaan bahasa yang masih menjadi masalah besar sampai hari ini. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Apa yang menyebabkan doktor berkata demikian? Memang ramai yang malu ke doktor? Dari pemantauan mungkin? Baik, saya 2-3 hari ini saya telah tular di media tentang kenyataan saya bahawa mengatakan Malaysia ni negara yang pelik. Jadi satu daripada yang kepelikannya ialah kita ada barang sendiri tapi kita tak nak pakai barang kita sendiri. Setuju. Contohnya bahasa. Kita ada bahasa kebangsaan, bahasa Melayu yang baik, tapi kita segan dan malu nak menggunakan. Itu pelik yang pertama tu, Pak Nel. Dan kawan-kawan sekalian. Yang kedua, peliknya yang kedua ialah, seperti yang telah disebutkan tadi, dinyatakan tadi, kita percaya barang orang lain lebih baik daripada barang kita sendiri. Jadi kita lebih percaya barang orang daripada barang sendiri. Jadi seperti kata yang kita bincang tadi, kita pakai bahasa Inggeris, kita rasa lebih baik, lebih hebat dan lebih tinggi martabat kita. Ya, betul. Padahal yang kita pakai tu barang penjajah kita dulu tau. Orang luar punya tu. Okey. Yang ketiga, kita tak percaya barang kita lebih baik, padahal orang lain percaya barang kita lebih baik. Betul. Kita bagi contoh, di negara China, tahun 60-an dah ada pengajian Melayu. Mereka nak belajar bahasa kita. Betul. Begitu juga di Jepun. Di Jepun, di Perancis, di negara Jerman sudah ada pengajian Melayu ni. Tapi saya nak katakan juga di negara China bukan antara lagi sudah terbukti sebagai kuasa besar dalam ekonomi dan pertahanan dunia. Telah ada 16 universiti yang ada pengajian bahasa Melayu. Jadi itu yang pelik tentang negara kita, tentang berkaitan bahasa ni, Pak Nel dan kawan-kawan. Kita kena kembali kepada satu pendekatan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita telah merdeka 67 tahun, Pak Nel, kawan-kawan. Tapi kenapa ada soal tidak boleh mengujarkan bertutur dengan baik dalam bahasa kebangsaan kita sendiri? Betul. Itu satu persoalan. Kenapa tunggang terbalik? Ya, soalnya ialah soal rasa cinta dan tanggungjawab kita kepada negara kita. I think it's really important because nak ke nanti bahasa Melayu eventually that should 40 years down the road pergi museum bahasa Melayu is an ancient thing, it extinct. Tak nak kan. Saya rasa perlunya dengan betapa pentingnya kita orang harus melestarikan bahasa dan budaya. Kerana back again to the cliche punya saying lah, kalau bukan kita siapa? Kan? Bukan, yalah betul. Takkanlah nak mengharapkan nenek-nenek kita atau ibu bapa kita yang akan pergi juga kan. It starts with us. The simplest one, start at home lah. Kan? Selalunya kalau you membesar kat Singapore, primary school then secondary school, mother tongue memang ada pun. But after that, dah masuk poly mana ada mother tongue lesson kan. Habis it stops there. So it starts with home, it starts with you. Lahir kat Malaysia, membesar kat Malaysia tapi tak reti cakap bahasa Melayu sebab belajar ikut aliran Cambridge. Persoalan dia sendiri bangkitkan, apakah bahasa harian jadi tanda aras sebagai seorang rakyat Malaysia? Jujur cakap, dia tak perlu nak fikir persoalan ni lagi sebab saya lagi seriau tengok kualiti grammar dia kalau betul dia ni adalah aliran Cambridge. Tengok sajalah dekat Thailand, tengok sajalah dekat Indonesia, tak ada pun sibuk nak pleasekan pelancong-pelancong daripada sini menggunakan bahasa mereka sendiri. Tetapi kat Malaysia ni, kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan. Masih tanah. Pelancong daripada negara sini tak heran pun. Dia tetap tak boleh masuk ke kedai-kedai. Kita nak jadikan sebuah kementerian yang patut mengangkat budaya. Ya, mengangkat budaya kita, seni budaya, lambang negara kita yang harus kita pelecehkan. Tapi saya nak tanya, bahawa garis panduan KPKT, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Inggeris memang dibenarkan. Dengar baik-baik. Tetapi perlu ada bahasa Melayu, itu kita tidak nafikan. Saya nak tanya, Mr. DIY, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Kentucky Fried Chicken, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Dan Kelantan tulis Kentucky Fried Chicken ke ayam goreng Kentucky?
Sama saja. Itu Tapi nama saya nak khas bayar. lah. Tak kerti bahasa Melayu Kalau lah. itu Bolehkah saya katakan Tak DAP boleh, tidak silakan. mengiktiraf bahasa Melayu? Yang Bolehkah? berhormat pendang, Pendang. Jangan buat sangkaan Kalau jahat. buat- Jangan buat apa-apa sangkaan Dikit jahat. lagi, Saya sila tak pernah cakap kita tak iktiraf. Tarik balik. Sila tarik balik. yang berhormat pendang, boleh keluar sekejap. Jangan kacau Dewan. Parti Buntang berpendapat antara punca gagal menguasai bahasa kebangsaan berbunca dari beberapa faktor. Antaranya rakyat Malaysia sendiri yang tidak mengutamakan penggunaan bahasa Melayu dalam pertuturan harian serta merakan. Tidak menggunakan bahasa Melayu dalam program-program resmi dan formal. Saya amat terasa sebagai rakyat Malaysia yang mendukung tinggi perlembagaan negara, perkara 152 yang peruntukan bahasa kebangsaan di Malaysia adalah bahasa Melayu, namun masih ada mana-mana pihak tidak menghormati bahasa Melayu. Contohnya, program-program yang sering kadang-kadang diadakan di Parlimen sendiri oleh beberapa Parti Buntang, pihak. Pucuk Borneo Kertas-kertas minta yang dimentang sikit tidak pencerahan, disediakan boleh? dalam bahasa Melayu. Pucuk Malahan, saya tak benar. Malahan, membentang yang membentangkan paper berucap sepenuhnya dalam bahasa Inggeris. Sedangkan mereka rakyat Malaysia amat malang sebagai rakyat Malaysia yang mendukung tinggi perlembagaan negara tetapi tidak mampu membentangkan dalam bahasa Melayu. Justru dalam apa sahaja program yang resmi atau formal, wajibkan menggunakan bahasa Melayu dalam semua sesi majlis, mesyuarat di peringkat jabatan kerajaan maupun GLC ataupun syarikat-syarikat swasta. Juga diwajibkan sepenuhnya menggunakan bahasa Melayu, termasuk semua dokumen-dokumen mesyuarat disediakan dalam bahasa Melayu. Sama juga urusan-urusan di mana-mana bank, bahasa Inggeris lebih diutamakan. Perjanjian antara pelanggan dengan pihak bank masih lagi dalam bahasa Inggeris. Surat-surat peringatan kepada peminjam bank masih ada yang menggunakan bahasa Inggeris. Ini seolah-olah kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara tidak dihormati oleh institusi keuangan. Semakin ramai yang melupakan dan cenderung untuk bertutur dalam bahasa Inggeris di rumah berbanding bahasa ibunda sendiri. Itu apa yang diluahkan seorang warga Jerman, Michael Lubke, yang gusar dengan segelintir masyarakat Malaysia yang dilihat kurang menjunjung budaya dan identiti mereka. Menurut beliau, selain bahasa merupakan wadah penting untuk komunikasi, ia menggambarkan keagungan dan keluhuran sesebuah tamadun. Katanya lagi, bahasa juga mempamerkan keunikan budaya, sesebuah bangsa dan cara masyarakat berfikir. Dan saya memang risaulah pasal saya banyak tengok orang dah lupa bab budaya dan agama dekat Malaysia. So macam kadang-kadang tengok dia orang pun dah cakap Melayu kat rumah, cakap English banyak. Padahal itu kan benda yang penting kan. Itu kan sejarah kita, sejarah Malaysia. Macam-macam orang dulu dia lawan kan untuk tahankan budaya dengan bahasa itu. Sekarang semua orang macam dah buat lupa. Pasal dia tengok pasal kerja kena cakap English. So pentingkan English ataupun bahasa lain kan. So lama-lama akan pupus. So lama-lama pupus. So macam risau tengok. Sebab itulah kita orang memang pentingkan cakap bahasa ibundanya dengan ayah anda supaya benda ni akan diteruskan. Supaya memang tak lupa. Memang kita orang ajar anak-anak kita apa adat-adat Malaysia. Macam mana pasal hormat semua, pasal cakap bahasa, pasal kongsi Malaysia sebagai negara yang berharmoni, yang unik. Memang diorang membesar macam tu. Tapi saya memang betul-betul risau tengok yang orang dah banyak lupa dah. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan di hari ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Terima kasih.